Bila kamu duduk satu tempat dengan agak lama dalam jangka masa yang panjang, itu bahaya untuk kamu. Jadi kamu kena Apa quotes sedar. dia? Apa quotes dia? Dia Sorry. quote dia kan. Okay. Kalau kamu Bila berada kamu berada dekat satu tempat dalam jangka masa yang lama, okey. jadi kamu kena sedar kamu adalah dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Josem Podcast. Setelah beberapa tahun kita tak buat satu rakaman podcast, last kita buat secara Zoom meeting. So, jadi untuk kali ni kita rutin harian lah. Rutin bulanan ataupun rutin tahunan Josem. Tak teluk senangin. Jadi tak Teluk Senangin, kita akan menyambut puasa dekat Teluk Senangin. So hari ni kita berada di Teluk Senangin untuk season yang kedua, episod yang pertama. Jadi seperti biasa, aku bawakan, kalau ikutkan kita 5. Tapi sebabkan Fendi dia ada hal keluarga, so kita tak boleh elak. So kita masih lagi bersetia bersama dengan 4 manusia yang handsome lagi kacak bergaya. Kita ada first, cakap sikit, Mat. Assalamualaikum. Saya Nazrul Makdi. So, dia sikit Hai, Assalamualaikum. Saya Ucup. Hai, Assalamualaikum. Saya Fil. Okay. Okay, so ini episod pertama untuk musim yang kedua. Memandangkan kita dah lama tak berpodcast secara, kita sebenarnya ada je keluar. Tiap-tiap tahun kita ada je keluar. Perjumpaan. Cuma kita ada je perjumpaan kita. Cuma kali ni 2026 kita decide untuk buat satu podcast khas lah. Okay, so 2024, 2025, 2026. Walaupun 2026 ni baru bulan 2 yang kita shoot ni adalah bulan 2, tapi dia boleh katakan dah on the way 3 tahun lah. Okay, 3 tahun. So untuk kita buka kita punya cerita ni, ala-ala ini episod pertama ni kita nak sembang-sembang lah. Untuk Nas lah, aku nak tanya, kan ala-ala dah 3 tahun ni, mungkin kita boleh buka first, apa sepanjang 3 tahun ni, dah 2024, 2025, 2026, apa satu ujian yang hang rasa benda tu berat dan benda tu ambil masa untuk recovery, ataupun mungkin dalam fasa untuk recovery lagi. Mungkin kita buka sikit lah. Ala-ala tu korang komen juga kalau korang ada ujian yang korang masih lagi tengah hadapi. Okay, so Nas, okay, untuk first ni, macam mana tu? Okey. Kalau tanya tentang ujian ataupun cabaran daripada 2024, 2025 dan awal 2026 ni lah kan. Benda yang paling terkesan untuk aku sendiri yang orang rasa macam orang tengok aku jenis happy go lucky kan. Sebenarnya ujian yang paling aku rasa berat adalah kehilangan kawan. Maksudnya antara Yang meninggal ke yang maksudnya gabung maksudnya include lah, sama ada yang pergi secara semula jadi secara hidup dan lah. berpisah secara Alami. Contohlah orang kata kehilangan kawan dari segi hakikat, macam mana nak cakap, literally tak contact lah, literally berpisah secara hidup lah, bukan berpisah mati, berpisah hidup. So tu antara salah faham, tu antara ujian paling berat lah yang aku lalui, yang aku rasa macam aku jenis sayang kawan. So kalau aku sayang tu aku sayang kau lah, aku bagi effort apa semua, tapi itulah, dah Tuhan kata persahabatan kamu tu takat tu je. So berat juga, aku take time jugalah nak hadam benda tu kan, sebab ya bukan naik sehari dua benda tu berkawan kan. Aku rasa kawan dengan dia like tak lama-lama daripada sekolah menengahan, dekat 5-6 tahun juga berkawan. Tapi sebabkan salah faham yang kecil dan masing-masing ego, masing-masing ego. So jalan yang terbaik adalah bawa haluan masing-masing lah. So dia pun mungkin dah bahagia dengan cara dia, aku pun alhamdulillah dah bahagia dengan cara aku. So tu antara ujian aku yang paling berat aku rasa. Yang lain-lain tu alhamdulillah lah, boleh lagi lah tangani. Efek dia ada kesan tak? Maksudnya untuk orang yang akan datang ni agak affected lah, sebab aku dah jadi takut untuk berkawan dengan lebih rapat.
Maksudnya Okey. yalah dalam keadaan aku yang bekerja sekarang, backup setiap tempat kan. So dapat kenal orang-orang baru, ramai je yang nak berkawan. Cuma untuk aku letakkan untuk jadi lebih rapat tu jadi risau. Takut benda tu jadi berulang balik. Nanti dah rapat-rapat-rapat hilang macam tu saja. So aku jaga yang sekarang aku ada lah. Ada iklan pula. Minta maaf ya ada kawan baru. So itulah aku cuba untuk bahagikan orang yang ada di sekeliling aku yang masih dalam circle aku je lah. Yang nak kenal tu aku terima je. Cuma aku tak letak high expectation dah lah. Berkawan sekadar berkawan sahaja. Okay. Alright. By the way itu nampak lah. Itu aku sebagai kawan nampak lah untuk kesan dia tu. Maksudnya, dia tahu lah yang member lain nampak ke apa. Tapi untuk aku nampak dia ada macam, ada perubahan sikit lah. Beria tu still ada. Cuma mungkin effort tu dia tak macam dulu lah. Macam tu. Okay. So, Nas, settle? Alhamdulillah settle. Okay. So, ini Yusri kat hari war ni. Macam mana so? Apa satu ujian yang hang rasa berat dan mungkin ambil masa untuk sembuh atau mungkin sekarang ni dalam proses recovery lagi. Macam mana tu? Kalau rasa buat ujian, semua orang ada ujian kan. Tapi ujian yang berat bagi aku setakat ni ujian selesa untuk bekerja dalam satu tempat yang orang kata dalam jangka masa yang lama lah. Okay. Benda tu kita tak nampak berat tau. Tapi actually dalam orang kata reality tu berat. Faham. Bila kamu kata bila kamu duduk satu tempat dengan agak lama dalam jangka masa yang panjang, itu bahaya untuk kamu. Jadi kamu kena sedar. Apa quotes dia? Dia quote dia kan. Okay. Kalau kamu bila kamu berada dekat satu tempat dalam jangka masa yang lama, okay, jadi kamu kena sedar kamu adalah dalam situasi yang sangat-sangat berbahaya. Okay, quotes of the day. Ha. Kata-kata hari ini. Okay. Sebab bila kamu dah selesa, kamu dah tak ada improvement. Bila kamu tak Apa ada improvement, aku banyak dengar apa? Kalau kamu terlampau selesa, kamu tak ada improvement. Okay. Kamu tak ada orang kata step yang akan ke depan lagi. Kamu dah tak ada. Bila kamu dah selesa, kamu akan duduk kat satu tangga. Kamu tak akan dah melangkah ke tangga yang lain. Okay. Jadi itu kata salah satu ujian lah yang aku alami, and then aku atasi dengan meninggalkan tempat tu. Berhijrah lah orang kata. Tak hijrah jauh lah, hijrah Ipoh je kan. Yalah. Dia try satu benda yang baru, benda yang macam nampak macam position tu macam remeh-remeh kan. Tapi actually dia buat kita sedar. Walaupun dia macam remeh, benda tu kata agak susah sebab kita kena tahan penat, tahan maki, kena marah. Jadi kita dah duduk selesa, kita dah duduk kat atas. Bila kita duduk atas, kita tak, kalau setengah orang dia suka atas, dia akan improve lagi atas. Macam aku, bila aku pergi satu tempat baru, bila aku pergi tempat-tempat yang baru, aku suka mula daripada bawah. Aku tak suka turun naik atas. So kita faham apa situasi kat bawah. Kalau macam contohlah ada rezeki kan, kita dapat naik kan. Nyala. Sila. Takut tak padam. Macam orang kata kalau kau ada rezeki lah, kita dapat naik pangkat ke apa ke, atau kita tukar position ke apa kan. Kita dah tahu apa masalah kat bawah. Aku suka macam tu. Tapi setengah orang dia akan cakap, asal lagi bawah nak jadi position paling rendah balik apa, kau tak nak naik gaji ke, kau tak nak kaya ke? Itu kata anggapan yang sangat salah. Tapi aku tak salah ke dia orang ke jugalah. So setengah orang dia memerlukan duit. Dia memerlukan orang kata pendapatan yang lebih. For me memang aku kalau ikut orang kata keperluan, memang kita perlu duit tu. Memang kita perlu orang kata kenaikan gaji kan. Betul. Jadi tak ada siapa yang bodoh-bodoh untuk pergi turunkan dia punya kerja, dia punya basic balik. kan. Tapi for me, aku turun ke basic aku supaya aku dapat belajar benda yang baru. And then bila benda tu kita dah hadam, kita cari benda yang lain pula. Ada kesan tak dalam hidup hang? Bila hang dah terlampau lama tu, apa kesan yang... Ada kesan lah sebab ada kesan lah sebab orang kata orang sikit, orang kata sekeliling macam parent ke apa kan. Dia mula
kamu ni sampai bila kamu nak kerja dekat sini? Macam tu. Oh. Dia mula macam mempertikaikanlah benda tu sebab yelah selesa kau tak pening-pening sangat, kau pening pun sikit je. And then kau tak pergi jauh. Kau tak rasa sakit kepala tu tak terlampau kuat sakit. lah. Macam tu. Betul. Jadi dia orang mula mempertikaikan berapa lama kau nak kerja situ. Gaji kau tak naik-naik, kau tak rasa nak ni ke kan? Tu kata untuk satu cabaran kau, satu cabaran. Tu macam okey lah, kita pindah lah. Kita pindah tempat lain lah kata. Wow. Tu je lah kot rasanya. Padu. Tapi ada 2 quotes pun. Tak apa, nanti aku cut kan. Jadi dia dekat TikTok nanti. Okay. Alright, so wow, aku ada hikmah lah kenapa kita shoot dekat Teluk Senangin ni. Idea masuk Idea Idea masuk. masuk. Sebab shoot yang pertama tu tak jadi. Ibarat angin bertiup lah kata. Nampak quotes of the day. Okay. Okay. Untuk Fit mungkin kita akan tahu apa yang paling ujian dia berat. Tapi saya nak cerita jugalah. Maksudnya mungkin apa satu ujian yang hang rasa berat yang sampai sekarang atau mungkin dah sembuh atau mungkin sampai sekarang masih lagi dalam proses recovery. Silakan Fit. Okay, silakan. Okay. Go. Okey, rasanya daripada tahun 2024 sampai ke tahun ni lah ujian yang paling cakap apa berat lah, tak boleh dilupakan lah, iaitu kehilangan seorang ayah je lah. Itu je lah setakat ni. Ayah kan, siapa-siapa pun bila dah kehilangan orang kata tulang belakang. Still dalam recovery lagi ke? Dia masih dalam recovery lagi. Dia macam orang cakap dalam fasa apa orang cakap reda. Walaupun ada hari-hari dia kita akan rasa down. Mudah-mudahan nak dekat puasa raya nanti kan. Dia akan terasa gila-gila lah. Sebab orang tu yang akan selalu handle untuk puasa, untuk raya apa semua ni. Itulah setakat ni yang rasa ujian yang paling besar lah setakat ni rasa. Mungkin soalan ni semua orang akan tanya. Apa kesan yang paling besar? Maksudnya untuk life hang sendiri. Kesan paling kira besar. maksudnya lepas ayah hang dah pergi ni, apa yang mungkin satu benda yang macam hang nak sulung, apa yang kesan dia yang macam okey, kena apa yang hang rasa lah. Okey, kesan dia yang paling nampak sekali untuk aku sebab aku nak sulung. Lepas kita pula tak berkahwin lagi. Kita lah yang kena, kita pula duduk dalam satu rumah dengan mak kita apa semua, kita lah yang kena apa, orang cakap bertanggungjawab lah. Kalau adik-beradik lain nak keluar ke apa ke, kita kena fikir aku nak kena jaga mak. Biarlah ada orang keluar kan. Aku kena, orang cakap, kena ganti tempat abah selalu. Abah hadir dengan mak apa semua kan. Kita tak nak bagi mak kita rasa sunyi lah. Itulah kesan dia setakat ni. Kalau nak pergi mana-mana pun kita akan fikir dulu. Mak kan. Takut dia nanti dia tak ada kawan apa semua. Lepas tu kesan dia juga boleh nampak dekat orang cakap apa, suasana tu lah. Suasana rumah tu dan pula dekat kedai meniaga kan. Orang lain yang ambil ahli apa semua lain lah dia punya susuk atur apa semua tu lah kan. Lepas tu boleh nampak lah perubahan dekat mak apa semua tu dia. Itulah kesan dia. Kesan dia memang banyak je. Kesan dia banyak. Ada yang kita boleh rasa, ada yang boleh nampak. Bagi aku sekarang ni lagi, kalau kesan aku pun aku boleh apa orang cakap, kita masih terngiang lagi. Waktu kerja tu pun kita boleh terasa lagi apa, orang boleh ingat lagi apa yang jadi hari kejadian tu. Efek kat kerja kita juga. Tengah bawa motor pun kita boleh rasa lagi, terbayar lagi. Dan pula kita lalu kat tempat yang kejadian, kat hospital apa semua, kita boleh rasa lagi. Orang cakap macam orang cakap vibe dia tu. Orang cakap macam benda tu baru jadi semalam. Padahal dah 4 bulan berlalu. Tapi masih rasa lagi trauma lagi lah. Macam tu. Fit, aku mungkin ada orang yang dia ada mak, dia ada ayah lagi. Terutamanya kalau dia ada ayah kan. Apa pesanan kamu untuk demo yang mungkin ada ayah lagi tapi mungkin ada konflik dengan ayah ke, apa pesanan kamu? Pesanan dia apa pun yang terjadi dalam keluarga kita ni, tak kisahlah dengan adik-beradik ke, terutamanya dengan mak ayah ke,
Kalau boleh settle tu kita settlekan lah. Tak kisahlah bergaduh apa-apa, besar ke kecil ke. Kita tak nak menyesal satu hari nanti. Kita layan diorang tu macam kita tahu yang diorang tu akan pergi bila-bila masa saja. Kita yalah layan lah apa yang diorang nak, apa yang diorang minta kat kita kan. Yalah tipulah kalau kita tak ada rasa apa orang cakap kecil hati ke, rasa ke dengan mak bapak kita ni kan. Tapi tu mak ayah kita kot. Seburuk-buruk mananya pun diorang still mak ayah kita. Jaga, senang cerita jaga silaturahim tu lah. Jaga silaturahim tu lah. Tak kisahlah mak mentua ke, ayah mentua ke, kita kena hormat diorang macam tu. Selagi diorang ada, selagi diorang masih kuat, menyawa, hormatlah diorang. Tu saja. Dia kena angin ni, kena pesanan macam ni. Rasa busuk kalbu. Okay, kalau macam fit mungkin dah settle. Untuk aku sendiri 2024, 2025, 2026 aku lebih, kalau nak kata ujian lebih kepada perkembangan kejaya lah. Perkembangan kejaya kejap begitu, kejap begini, dan akhirnya memilih untuk pergilah. Akhirnya memilih untuk pergi dan sama macam saya jugalah kan. Ya, so kita lebih kurang. Kita rasa kita tak diperlukan lagi. Jadi bila kita dah pergi tu kita rasa lapang lah. Maksudnya betul lah bila kita beban tu dah tak ada. Yes, bila kita duduk di dalam sesuatu tempat tu dah terlampau selesa, kita tidak akan ada improvement. Betul. Jadi benda tu betul, dan aku ambil keputusan 2025 aku keluar daripada yang lama dan aku berhijrah ke tempat yang baru. Dan ya, walaupun kita mula dari bawah balik, tapi it's okay. Sekurang-kurangnya kita dah keluar daripada zon selesa dan kita tidak mengeluh dengan zon selesa yang kita ada tu. So personally aku ujian aku itu je lah. Dia tak adalah berat sangat, cuma dia lebih kepada tiba masanya kita akan kena berhijrah juga. Jadi sebab itulah kita umat Islam ni tiap-tiap tahun ada orang kata awal Muharram kita berhijrah. So sama juga dengan kita, kalau ada tempat yang lebih baik untuk kita berhijrah sahajalah. Okay, so itu settle untuk part yang pertama. Okay, untuk part yang kedua ni aku macam nak tanya juga, mungkin 2004, 2005, 2006, apa satu pencapaian yang the best yang kau dapat? Tak kisah kerohanian ke, berbentuk kebendaan ke, tak kisah. Tak kisah, dari terpulang. Apa satu benda yang the best yang kau dah capai, atau mungkin sedang capai, ataupun mungkin kau rasa ini the best. Tak kisah. Silakan. Satu. Untuk aku sendirilah kan, pencapaian nak katakan bukanlah besar macam orang kata keluar sebiji kereta, beli sebiji rumah ke kan. So benda tu mungkin pada aku besar, pada orang mungkin simple lah. Faham? Pencapaian yang aku rasa aku berjaya untuk beberapa tahun ni adalah dengan bukan membuang tau. Dia macam berada dalam circle aku yang sepatutnya yang aku kata selesa. Aku rasa positif. Bukanlah orang lain tu membawa negatif vibe, cuma aku rasa inilah aku dalam circle aku. Aku rasa dia appreciate dalam circle aku yang sekarang. So aku happy. Lepas tu aku pun dalam proses recovery juga balik dari segi mentally, physically dengan emotionally. Itu pencapaian lah. So antara aku punya pencapaian yang tak capai lagi tapi dalam proses untuk mencapai itulah. So tak besar mana, cuma sekarang aku rasa aku lebih happy kot berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan lagi satu aku rasa pencapaian mungkin nak katakan declare like officially declare tak lah juga. Cuma orang kata putik-putik bunga tu adalah dah kan. So antara pada aku pencapaian lah after sedang menabur benih cinta. Gitu. Menabur biji-biji di taman ni, taman bunga. Sebab like beberapa lama jugalah menutup pintu hati. Tiba-tiba di penghujung 2025 tu diketuk sedikit. Gitu. Assalamualaikum. So walaupun struggle di penghujung dan di awal tahun
2026 dengan penghujung 2025, tapi manis tu ada. So daripada sibuk duk layan yang masing-masing yang keruh-keruh tu, baik kita appreciate yang manis-manis tu je. Kenapa nak kena fikir yang buruk-buruk tu kan? So nikmatilah kemanisan tu selagi ianya masih manis. Okay. Tu antara achievement lah. Alright. InsyaAllah semoga doa je lah yang baik-baik. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. Doa yang baik-baik. Okay. Alright. Aku tumpang gembira untuk kamu, untuk yang benih-benih cinta tu. Tapi okey, benda tu ialah setiap orang ada masa dia. Betul. Setiap orang perlukan masa dari macam hang kata hang perlukan kesembuhan dari sudut mental, fizikal. It's okay. So insyaAllah kita doakan yang baik-baik sajalah, insyaAllah. Okay. Usuk. Okay. Apa satu the best pencapaian hang? The best pencapaian Okay, for time being aku rasa bila aku dah start kerja baru ni, Okay. aku kata keberkatan aku dapat achieve keberkatan daripada mak aku. Sebab mak aku macam nak sangat aku kerja yang apa yang sekarang ni Redo. Dengan redo mak aku dapat orang kata walaupun kerja 12 jam, tapi aku dapat still solat berjemaah. Bukan senang. Waktu kerja yang sebelum ni, aku susah nak dapat solat berjemaah tu. Yalah. Dekat Kilang tau. Dapat berjemaah dekat Kilang. Ramai-ramai dengan kawan-kawan kerja Faham? Jadi aku kata itu satu nikmat lah. Nikmat yang aku kata waktu aku kerja dalam waktu selesa tu, aku kerja tu aku susah nak dapat. Faham? Tak dapat lah orang kata nak semayang sekali dengan kawan-kawan kerja ke apa, tak ada. Faham? Nak kawan anak semayang kan apa, semayang anjing, kucing. Dia mentok lah kan. Jadi lepas tu bila kerja kat Kilang ni, aku dapat lah orang kata setiap waktu tu at least satu hari aku dapat 2 atau 1. 2 atau 1. Even though Kilang ni still lah. Even though aku bukanlah semayang on that time. Maksudnya aku mayang lambat sikit tapi still dapat jemaah tu. Jadi satu persepsi yang hang dah bunuh, maksudnya kalau orang ingat kerja Kilang ni macam tak ada jemaah apa. Orang semayang tu orang kata keperluan asas. Jadi walaupun orang kata company tu company bukan Muslim, owner dia, tapi orang kata masa tu kita ada sebab kita kerja. Kita bukan profit, kita boleh pergi. Kita boleh pergi. Macam kita pergi toilet. Lebih kurang. Faham? Jadi orang kata tapi tak adalah on time, sebab kalau kamu pergi on time, kamu tak akan dapat jemaah tu sebab dia penuh. Sebab ada je orang yang on time, ada yang orang lambat sikit. Jadi yelah sebab orang ramai kan. Jadi kalau dia buat masjid mungkinlah muat. Jadi benda tu surau tapi still dapat jemaah. Itu orang kata aku punya nikmat, orang kata bila kerja kat sini aku dapat macam ni. Keberkatan, keredaan, jemaah. Betul. Lepas tu second aku dapat, orang kata ya sebelum ni aku susah nak dapat kawan baru kan. Yelah sebab kita dah duduk situ, kita dah selesa, kita dapat kawan pun macam customer, macam pakcik kan. Abang-abang kakak-kakak je. Tapi bila kita masuk situ, kita pun macam hai. Kuala. Gitu. Dah jumpa kawan baru. Jumpa kawan baru lah. Faham? Tapi untuk kita masukkan dia dalam circle tu mungkin agak jauh lagi perjalanan dia. Rakan sekerja. Rakan sekerja tu kita tambah rakan sebab yelah kadang-kadang kita pun bosan juga kan, benda yang sama repeat. Orang ni kita nak tengok juga muka orang baru, kawan baru. Bukan nak buang orang lama, just orang kata kita tambah pengalaman lah. Tambah pengalaman, tambah cerita. Faham? Drama. Bila kita jumpa orang baru, drama baru. Baru bayar. Episod lain lah. Ya, bayangkan. First day kerja. Dah nampak dah orang teriak-teriak. Jadi kita macam hari-hari ada drama dia. Orang ni teriak, orang ni tumbang, orang ni pening lalat macam tu. Jadi something new. For time being okay lah, just nice. Alright. Okay. Baik. Alright. Baiklah, so aku pun macam benda tu simple tapi bukan semua orang boleh buat. Kan? Alright. So kita ada disponsor oleh Fitri. Dia ni bukan saja pandai masak, dia juga pandai untuk berfashion. Jadi siapa yang perlukan
consultant untuk anda berpassion, anda boleh diary Kalau panas-panas di tak, nombor-nombor yang disediakan di bawah. Okay, Fit, silakan. Satu pencapaian yang the best yang mungkin kamu rasa the best lah untuk kamu. Silakan. Okay, actually ada beberapa lah aku rasa memang the best jugalah. Okay, salah satunya yang paling nampak aku dapat kerja barulah. Dah hasil berkat doa mak ayah aku kan. Aku cakap pernah cakap lah, teringinnya nak kerja yang orang cakap satu ahad cuti, lepas tu balik 8-5 macam tu. Akhirnya dapat jugalah dengan berkat mak abah aku. Kerja dengan Tekun Nasional. Cukup bulan depan 18 bulan 3 cukup dah 2 tahun dah. Alhamdulillah. Itulah setakat ni. Lepas tu aku pun kamu dah tetap kan? boleh tetap juga minggu lepas. Alhamdulillah. Minggu lepas tetap. Senang lah nak cuti ke apa ke. Dah ada dah cuti tahun kita tu. Lepas tu benefit, macam-macam benefit lah. Itu salah satunya. Lepas tu hasil daripada kerja tu dapat jugalah aku cakap apa, dapat keluar sebiji kereta tapi bukan baru lah, second lah. Terbaik. Untuk mak ayah jugalah untuk beli tu. Lepas tu yang paling terbaru ni aku rasa macam pencapaian jugalah. Nak pergi buat lesen. Walaupun tak lulus lagi lah. Rasa macam semangat. Sebenarnya ni rasa macam takutnya nak pergi kan. Tapi lepas kejadian ayah lah tak ada ni. So kita dah macam tak ada siapa nak bawa ke sana sini. Nak bawa mak ke sana sini. So kita pasal juga kena beranikan diri juga untuk orang cakap apa, untuk buat sesuatu yang kita rasa kita tak mampu, takut semua tu. Okay, itu sajalah pencapaian setakat ni. Alhamdulillah. Okay, untuk aku, okay, thank you Fit. Aku pun di pencapaian ni pada aku sangat suka kau punya pencapaian sebab setengah orang dia pencapaian ni adalah satu benda yang besar. Tapi benda-benda kecil tu kalau kita tak hargai, the small win yang kita tak hargai tu, kita yang besar nanti kita akan jadi macam tak puas juga. So thank you Fit. Baiklah dia punya tu. Dan aku doakan semua yang the best tu. Jangan risau. Hang belajar je bawa kereta elok-elok. Janganlah siapa-siapa hantar mesej meninggal. Kamu tak ada apa. Yang kamu duk fikir sangat kenapa? Jangan negatif. Relax. Tak ada apa. Kau buat semangat. relax je. Risau apa? Bumbung Azia hilang nanti. Tak ada apa. Jangan risau. InsyaAllah Kita orang doakan yang the best untuk hang. Okay? Azia komputer tu. Okay. Untuk last, untuk aku sendiri, pencapaian aku pun sama juga. Dia lebih konsep aku sendiri. Aku dah pakai konsep yang aku dah tak perlu, maksudnya satu konsep aku tak perlu membuktikan apa-apa dah, just hanya melaluinya saja. Sebab dulu waktu mula-mula kita dalam bidang kita nak bekerja, kita macam ada satu benda yang kita cuba membuktikan, kita try hard untuk nak buktikan sesuatu, nak explain. Kalau satu benda tu kita nak explain, tapi sekarang ni aku lebih kepada lantak kau lah. Aku dah tunjukkan jalan, aku dah bagi tahu begitu dah begini, cukup. Aku tak perlu macam nak try hard untuk nak nampakkan aku bagus. Macam tu. So benda tu yang samalah, aku pun lebih simple je lah. Sebab aku pun dalam proses juga untuk improve diri lah. Improve diri mungkin dari sudut ilmu tu lah. Sama jugalah. So itu untuk aku, simple je. Lebih kepada just be yourself. Tak perlu membuktikan apa-apa, tak perlu menjelaskan apa-apa. Cukup kita jadi diri kita sendiri sahajalah. Tak payah try hard lah orang kata. Yes, tak payah try hard. Aku campak lah aku kat mana pun. Aku boleh survive. Beginilah si gemuk ni. Panggil dia macam tak apa betul, suka makan. Macam tu lah aku. Korang terima. Tak terima itu terpulang lah. Terpulang pada dia orang lah kan. Koma punya pasal lah. Okay, so sekejap aku tengok berapa minit dah. Okay, 1 minit lagi. Okay. Untuk episod pertama ni kita rasa sampai sini je dulu. Sebab kita nak, untuk permulaan ni kita bagi panas dulu lah. Dan doakan insyaAllah kita boleh buat lagi. Kita cuba boleh buat lagi untuk musim yang kedua ni. So apa-apa, terima kasih untuk support korang. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekali lagi, Nas, thank you. Terima kasih banyak. Sama. Usop, thank you. Okay. Alright. No problem. Thank you. Thank you so much.
Okay. Alright, so kita akan jumpa lagi dalam Johnson Podcast untuk musim yang kedua. Ingat, jika anda berada di dalam tempat yang selesa tu lama, maka anda tidak akan ada improvement. Itu kata-kata daripada Usop. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk terus support Johnson Podcast. Bye-bye.